حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, zawwajni abi imra'atan min Quraisy. Abdullah ibnu Umar ibnu al-As, nama dia Abdullah bin Amru ibnu al-As. Dia ni anak kepada Amru al-As, seorang sahabat besar Nabi SAW. Dia kata, zawwajani abi imra'atan min Quraisy. Dia cerita sendiri hadis ni. Dia riwayatkan sendiri hadis ni. Dia kata hadis ni bunyi macam ni, berkaitan dengan dia dan keluarga dia, Abdullah ni. Dia kata satu hari yang kata ayah dia Amru al-As. Amru al-As, dia kata kepada anak dia Abdullah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata umur hang ni pun dah lanjut, hang pun dah ada, maknanya ada kerja apa semua dah. Dia kata bila nak kahwin? Soalan dia macam tu, bila nak kahwin? Abdullah bin Amru bin al-As, dia ni pula satu pemuda yang dia tak fikir langsung nak kahwin ni. Dia duk kira tumpu dengan amal ibadah. Dia kira puasa tak berhenti. Dia kira mangkit tengah malam, sampai tiap malam dia nanti akan mangkit. Dia akan baca Quran, sampai dia tak tengok langsung. Yang kata perempuan ni tak ada langsung dalam hati dia, tak terfikir langsung. Jadi apabila Amru al-As, Amru ni bapak dia, bila bapak dia ni duk kelang kabut, bila dia ni nak menikah apa semua, dia pun kata tak apalah lah macam ni, ayah tolong cari mai kat saya. Kalau ayah nak sangat, ayah tolong cari mai kat saya. Macam kita hari ni tuan-tuan, bila anak dah ada kerja, bila anak pun dah besar, ayat yang kita duk bagi kat dia, kita kata apa? Kita kata, ish, aku teringin nak timang cucu. Ayat tu. Anak tadi nak kata apa? Aku teringin nak timang cucu. Dia kata, aku pun duk sakit lah ni, hidup tak lama dah. Hang nak bagi aku mati mengkelan. Mati mengkelan, dia kata. Tak tahu mati mengkelan macam mana, tak tahulah. Kok mungkin mati mengkelan, lidah keluar waktu nak kapan, kok saya tak tahulah yang tu kan. Jadi dia kata, hang carilah, dia kata. Itu kita pun, waktu tu kita tak fikir ni, kita nak fokus kerja, kita tak fikir langsung. Kita kata dah ayah yang mau cucu, ayah cari. Jadi Amru al-As dia pun cari. Bila cari, kata Abdullah, zawwajani abi imra'atan min Quraisy. Dia dapat satu wanita yang keturunan bagus, wanita yang baik, mak ayah dia bagus, dan dia ni adalah keturunan Quraisy. Quraisy ni orang hebat, tuan-tuan. Keturunan Arab yang bagus, Quraisy lah. Falamma dakhalat alayya ja'altu la anhashu laha mimma bi min al-quwwa 'ala al-ibadah min as-shaum was-salah. Bila aku dah menikah dengan perempuan ni, bila perempuan ni, bini aku ni, dia nak dekat dengan aku. Biasalah tuan-tuan, bila dah menikah ni nak duduk dekat lah. Dia mula duduk dekat dengan aku, ja'altu la anhashu laha. Aku tak peduli langsung. Dia main duduk dekat, aku lari ke tempat lain. Dia main duduk kelitin depan ni, aku buka Quran baca. Selagi dia duduk main nak tidur atas katil, aku pergi semayang. Dia memang tak ada hati, tuan-tuan. Kacau jenis ni. Dia menikah, tapi dia buat tak peduli kepada bini dia. Bini dia tidak menganggap sebagai satu orang perempuan, sebagai satu orang teman hidup dia dalam rumah dia. Dia tak anggap macam tu. Sebab apa, tuan-tuan? Dia kata waktu tu pasal aku ni duk fokus minal ibadah minas shaum was-salah. Pasal aku ni duk fokus duk semayang. Habis semayang fardu, aku nanti buat semayang sunat. Dan tiap-tiap hari aku akan puasa tiap-tiap hari. Ni orang muda ni. Tuan-tuan, bagus tak bagus? Bagus lah. Cuma yang tak bagus apa? Dia tak peduli kepada bini dia.
Kita pun suka kalau kata anak jadi macam tu. Cuma yang kita tak suka ni apa tuan-tuan? Hang tumpu sampai semayang sampai tak berhenti, baca Quran sampai tak berhenti, dengan duk puasa tak berhenti, sampai kerja apa pun tak mau buat. Orang kata anak pergi mana? Duk semayang sunat tak habis lagi. Daripada tadi tak habis lagi. Anak pergi mana? Duk baca Quran tak habis lagi. Tak buat apa. Kerja apa pun tak buat. Duk tumpu yang tu ya. Contoh yang lain tuan-tuan kita bagi apa? Kita kata anak kita yang kita kenal keluar pergi mengaji di mana tau? Balik-balik main Allahu Akbar dengan bubuh serban bagus punya, dengan jubah, dengan tasbih tu, bukan tasbih hak kecil tu. Buah koka dia buat tasbih. Buah apa? Buah koka ke apa? Dia buat yang tu. Tuan-tuan, dia balik main lagu duk berzikir lah, duk apa pun tak buat. Kacau kita. Tambah lah pula dia keluar cerita apa? Cerita Walid pula. Lagi pening kita ni. Tuan-tuan tahu cerita Walid ke? Nampak macam tak tengok ni. Oh, dia kata hampir jadi Walid. Tak mana pula ni. Sabut. Tuan-tuan. Dia kata, ayah, sudah ayah. Dunia mau duk tinggal. Mampu kita. Ayah, aku nak pergi ke Bendang. Ayah, Bendang ni semua kita akan tinggal di dunia. Oh, kacau tuan-tuan. Jadi, bila dah menikah macam tu, isteri ni dia berasa lah. Dia tidak diletakkan sebagai satu orang isteri dalam rumah tangga tu. Tak ada, dia tak dapat kasih sayang tu. Faja'a Amru ibn al-As ila kannatihi hatta dakhala 'alayha. Satu hari ayah Abdullah ni nama Amru ibn al-As, dia sudah pergi ziarah Abdullah dan juga menantu dia yang di kalangan keturunan Quraisy tu. Dia pergi jumpa menantu dia. Dia panggil menantu dia, dia kata apa kepada menantu dia? Dia kata, kaifa wajadti ba'lak? Wahai menantu aku, macam mana hang kahwin ni, okey ke? Macam mana kehidupan hang lepas daripada kahwin ni? Dulu ni hang nak dara, lepas tu hang kahwin, mesti ada beza. Laki hang macam mana, okey ke? Apa bini dia jawab tuan-tuan? Dia kata, khairar rijal au ka khairil bu'ulah min rajul. Oh, dia kata, yang kata abang ni, suami saya ni, oh, dia ni sebaik-baik manusia. Tu dia tuan-tuan, perempuan ni. Dia jaga aib kita. Oh, dia ni adalah khairar rijal. Maksud dia, di kalangan manusia, di kalangan pemuda-pemuda, dia ni paling bagus. Saya tahu kata dia ni bagus. Tak ada orang yang saya jumpa yang bagus macam dia. Ni, bini ni, dia duduk lambung kita naik ni tuan-tuan. Kalau kita macam mana? Itu soalan tu. Saya tak mahu ni nak tanya tuan-tuan senyum lah. Mentua mai tanya bini, macam mana, okey ke suami hang? Dia bunyi yang tu ya. Kata duk pergi mengaji apa? Dia mula buka cerita. Mengaji tu saja nak tutup ya. Habis tuan-tuan. Habis. Tapi yang kata dia ni, bila pak mentua dia tanya, dia abang kata dia ni lelaki ni bagus. Dia ni kuat ibadah lah apa semua ni. Cuma lam yufattish lana kanafan wala ya'rif lana firasha. Dia kata cuma, kalau bahasa ni dia kata apa? Lam yufattish lana kanafa. Maksud dia lam yufattish, dia ni langsung tak pernah buka baju saya. Yang kata suami ni dia tak pernah buka baju saya, dan kami ni dua orang ni, kami tak pernah kenal pun. Yang kata firash, yang kata katil ni macam mana, kami tak pernah kenal. Tuan-tuan, yang ni perumpamaan. Maksud dia apa? Kami tak pernah bersama. Itu maksud dia macam tu. Cuma nak cerita kami tak bersama tu nampak macam direct sangat, to the point sangat. Jadi dia guna kiasan. Dia kata sampai tak pernah langsung duk buka baju saya. Kami dua orang ni tak pernah kenal yang kata katil ni. Ayah dia sudah tahulah. Sudah sekalian. Itu ayat tu, perumpamaan tu. Lembut ayat tu. Bila dengar macam tu, fa'aqbala alayya fa'azamani wa'adhani bilisani. Amru al-As, dia terus marah. Yang kata Abdullah, anak dia ni. Dia panggil anak dia, dia bagi satu syarahan perdana.
Dia kata apa? Dia kata ankahtuka imra'atan min Quraisy dhatal hasab fa'adaltaha wa fa'alta. Dia kata hang tahu dah, aku nak cari bini kepada hang ni susah. Ramai dah aku duk select. Ramai dah aku duk pilih. Aku duk buat pilihan untuk nak bagi hang satu perempuan, satu bini yang bagus. Aku dapat keturunan bagus, keturunan Quraisy. Aku bagi dekat hang. Tapi sayangnya fa'adaltaha wa fa'alta. Hang mensia-siakan bini hang. Hang tak jaga dia selaku satu orang bini. Hang bagi dia bercucuran air mata. Hang bagi rosak hati dia. Hang bagi dia ni sentiasa dalam keadaan kesedihan. Tu, dia bagi ceramah kepada anak dia. Abdullah pun tak kata apa. Habis tu tuan-tuan sekalian. Ingatkan nak selesai tahun tu? Dah. Amru al-As summan talaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fashakani. Amru al-As tak habis macam tu. Hati dia panas pasal anak dia tak mau buat, tak mau dengar cakap. Anak dia tidak meletakkan menantu dia sebagai satu orang isteri. Dia terus pergi jumpa Nabi, dia mengadu kepada Nabi berkaitan dengan anak dia ni. Tuan-tuan, yang kata sahabat ni, dia kalau ada apa-apa masalah ni, walaupun mereka boleh troubleshoot, walaupun mereka boleh selesai masalah tu, mereka nanti akan cerita kat Nabi. Macam mana pun benda ni akan sampai di telinga Nabi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sahabat ni dia nak kalau boleh segala masalah-masalah mereka ada dalam pengetahuan Nabi. Dia mau macam tu. Sekurang-kurangnya kalau Nabi tak boleh bagi jalan keluar pun, tetapi ada doa Nabi yang disampaikan kepada mereka. Yang tu pun cukup besar rahmat Tuhan bagi kepada sahabat-sahabat ni. Mereka pergi mengadu kepada Nabi SAW. Bila mengadu dekat Nabi, fa'arsala ilayya Nabi SAW fa'ataituh. Nabi kata kepada ayahku, Nabi kata tak apalah wahai Amru, lah ni macam ni. Ambil panggil Abdullah, mai jumpa aku, Nabi kata. Dipanggil dia mai jumpa aku. Abdullah ibnu Amr. Bila pak dia kata, Nuh, Nabi tu. Cari hang. Hampir jumpa Nabi. Dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Bila dia jumpa Nabi, Nabi kata dekat dia. Nabi kata, atasumun nahar. Nabi kata, wahai Abdullah. Tuan-tuan tengok macam mana intonasi saya baca kepada tuan-tuan. Dalam hadis ini abang apa? Nabi dia tak ampun Abdullah. Dia tak ampun. Dia tak kata kepada Abdullah. Dia kata apa? Atasumun nahar. Dia kata Abdullah, aku dengar cerita daripada ayah hang. Ayah hang duk abang kata hang ni puasa sampai tiap-tiap hari ni. Betul ke? Tuan-tuan nampak tak cara macam mana tu? Satu orang tua yang hati dia ada rahmah, hati dia ada kasih sayang, yang kata Nabi Muhammad ni. Dia bukan jenis dia kata ya hampir mengaji. Kalau kita tuan-tuan kan tahu kata anak kita sampai puasa sampai tiap-tiap hari dipanggil, patutlah puasa korban besar. Kata yang hampir mengaji tak mana yang puasa sampai tak buka ni. Kita tu tuan-tuan, anak kita kata cik tak puasa tak buka, ayah langsung tak puasa bulan Ramadan. Mampu tu dia boleh cop buku lali macam dia lah tuan. Nabi tanya, Nabi kata atasumun nahar, kamu puasa tiap-tiap hari ke? Qultu na'am. Dia kata, ya, saya puasa tiap-tiap hari. Nabi kata, wa taqumul lail. Aku dengar ayah hang cerita ke aku, kata hang ni sampai tiap-tiap malam hang bangkit buat tahajud. Betul ke? Tuan, orang muda ni bangkit buat tahajud tiap malam. Oi, perut ibu mana yang tak sejuk bila tengok anak dia bangkit buat tahajud tiap malam? Kan? Dia kata, betul. Kata Nabi SAW, Nabi kata, lah ni hang ikut cara macam mana aku ibadah tadi dah. Yang hang buat ni terlampau over, terlampau dah, orang kata apa, melampau hang buat ni. Sampai hang puasa sampai tiap-tiap hari, sampai hang bangkit malam sampai tiap-tiap hari, sampai hang baca Quran apa semua ni bagus, bukan tak bagus, tapi hang buat ni terlalu over. Maknanya hang buat betul-betul banyak. Takut-takut hang main satu hari hang tak mampu nak buat, hang tinggal habis-habis semua. Nabi abang macam tu dekat dia. Nabi kata, lah ni hang buat macam mana aku buat. Aku, kata Nabi SAW, asumu wa aftir wa usalli wa anam wa amassun nisa. Nabi kata, yang kata aku ni, aku puasa. Tapi aku tak puasa tiap-tiap hari. Kecuali bulan Ramadan. Tuan-tuan, bulan Ramadan, Nabi puasa full. Kita pun puasa full bulan Ramadan.
Kita dengar bulan yang paling banyak selain daripada bulan Ramadan. Bulan apa tuan-tuan? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Nabi puasa banyak. Kita dengar bulan Rajab pun Nabi puasa banyak juga. Tapi Nabi tak puasa tiap-tiap hari. Maknanya Nabi puasa, ada Nabi buka. Dan Nabi pun wa usalli wa anam. Nabi kata aku pun bangkit malam, tetapi aku tidur. Ya Abdullah ibnu Amru ibnu al-As, dia bangkit malam ni tuan-tuan, sampai tidur dia ni sikit. Dia boleh membahayakan diri dia. Dia kira tidur ayam macam tu saja. Weh, pasal apa? Pasal duk tumpuk ibadah ni. Yang ni yang risau tuan-tuan. Kita lah betul lah. Macam bulan puasa baru ni baca Quran sampai berbuih yang dia. Lah baca tak anda sekalian? Terus ada jawab. Tahu dah jawapan dia. Kok habis-habis semua orang ni main mengaji tadarus. Apa nak jadi kat hamba ni? Kita kena khatam juga ni. Oh tu khatam tu. Habis-habis khatam 27 Ramadan tu, tak pegang Quran sampai kelar. Sampai kelar Quran tu. Sampai Quran pun rasa gatal, tak pegang dia. Oh tuan-tuan. Pasal apa? Semangatnya pasal Tarawih. Oh sakan yang kita buat tuan-tuan sekalian. Lah, Qabliyah Ba'diyah pun tak buat lah. Bukan kata ni Qabliyah Ba'diyah pun tak buat lah. Mangkit tahajud ni, mangkit awal ni. Bini tengah duk masak, duk pangat loh tu mangkit dah. Pukul 4 tu mangkit tu. Tu dulu ni. Bini kata pilah tidur dulu awal sangat. Pukul 5 sekali kita suak lah. Ingat dah dapat syurga tu benda mudah ha? Oh, orang kuat tuan Syed entah bukan orang lain. Ingat dapat syurga tu mudah ha? Lah tuan-tuan sekalian, subuh pukul 3 petang. Jahanam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata aku pun tidur. Nabi kata wa amassun nisa, dan juga aku bersama dengan isteri. Nabi kata. Maknanya dalam aku duk beramal ibadah, isteri aku tidak tinggalkan. Pasal apa? Pasal bersama dengan isteri itu juga amal ibadah. Yang hang ni hang buat apa? Hang pulun amal ibadah sampai hang tinggal bini hang. Hang duk bagi bini hang duk makan hati dengan hang. Hang tak peduli dekat dia. Apa cerita ni? Nabi kata. Dan Nabi kata faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata kalau hang tak suka dengan sunnah aku, hang tak suka dengan cara aku buat amal ibadah, aku nak abang satu aja. Orang yang tak suka dengan sunnah aku, orang yang nampak leceh dengan sunnah aku, orang yang ekstrim, maknanya buat lebih daripada sunnah yang aku ajarkan. Ni, pasal apa? Pasal dia tengok sunnah ni nampak sikit sangat, jadi dia buat lebih. Maknanya dia tak ikut sunnah Nabi. Nabi kata apa? Falaysa minni. Dia bukan di kalangan umat aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi bagi kepada dia guideline. Nabi bagi kepada dia garis panduan. Nabi kata apa? Iqra' Quran fi kulli syahr. Nabi kata kalau hang nak khatam Quran. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia ni khatam Quran sampai tiap hari. Dalam syarah kata Abdullah ibnu Amru dia khatam Quran sekali, tuan-tuan sekalian, sekali khatam. Satu hari sekali khatam. Dia buat macam mana tak tahulah. Kita kalau boleh satu hari sekali khatam tuan-tuan, duk hari yang kedua tu nak pi pula kali kedua khatam tu, kena stroke. Tak boleh buat apa dah, tak boleh buat apa dah kita ni. Nabi kata lah ni iqra'ul Quran fi kulli syahr. Nabi kata hang nak khatam Quran, khatam kalau boleh sebulan sekali. Dia dengar dia kata inni ajiduni aqwa min dhalik. Dia kata ya Rasulullah, apa sebulan sekali? Saya boleh buat lebih daripada tu lagi. Hak dok buat lah pun kata sehari sekali. Ni ada ke sebulan sekali? Nampak tuan sekalian? Dia duk nampak macam leceh, nampak macam tu. Saya kuat, saya boleh. Nabi kata faqra fi kulli 10 ayyam. Nabi kata kalau macam tu hang khatam 10 hari sekali. Dia dengar 10 hari sekali pun dia nampak macam dia boleh buat lebih daripada tu hari. Apa 10 hari sekali ni? Dia kata kat Nabi, dia kata apa? Inni ajidu aqwa min dhalik. Dia kata ya Rasulullah, bagi saya buat lebih daripada tu lagi. Maksud dia apa? Saya nak buat lagi kerap. 10 hari ni Allahu Akbar, panjang sangat. Saya tak mau, kalau boleh bagi. Hak mana saya dah buat tiap-tiap hari lagi, kalau boleh nak macam tu. Dia nak minta macam tu. Nak bagi khatam satu hari, satu kali khatam. Dia nak tu. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, faqra'u fi kulli thalath. Nabi kata, lah ni macam ni, final say. Maknanya, kata-kata terakhir daripada aku, hang khatam 3 hari sekali. Nabi kata.
Dia pun dengar-dengar akur. Pasal itu adalah suruhan daripada Nabi SAW. Kita boleh buat 3 hari sekali. Saya baca hadis ni pun tak boleh buat. Kan? Summa, kemudian Nabi kata sum fi kulli syahrin salasati ayyam. Dia kata aku dengar kata hang sebelum ni duk puasa tiap hari. Lah ni hang tinggal hang puasa tiap hari tu, hang ambil 1 bulan hang puasa 3 hari. 1 bulan hanya 3 hari saja. Tuan-tuan, kawan duk puasa tiap hari, tiba-tiba Nabi bagi dekat dia satu bulan nak kena puasa 3 hari. Apa dia rasa, tuan-tuan? Allah, dia kata leceh sangat. Dia kata, yang tu budak tadika boleh lah kot, kalau bahasa kita lah. Tak, tuan-tuan, dia katakan, Nabi dia kata, ya Rasulullah, ini aqwa min dhalik. Dia kata, saya boleh buat lebih daripada tu lagi, ya Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata la ni, Nabi kata sum yauman wa aftir yauman fa innahu afdalu siyam wa huwa siyamu akhi Daud. Nabi kata la ni akhir kalam. Orang kata akhir kalam. Akhir kalam ni tak boleh buat apa dah. Macam kita duk pi duk tawak baju dengan orang lah, dengan orang Arab ni. Kan? Ustaz Ashraf dia tahu dia kerja duk tawak jubah. Kan? Dia duk minta murah, minta Arab tu kata akhir kalam. Dia kata akhir kalam ni tekat ni lah. Takat ni aku boleh bagi ke hang. Kalau hang nak ambil, kalau hang tak mau sudah ambil balik lah ayat tu. Maksud akhir kalam. Kan tuan-tuan buatlah ayat tu. Kan? Dan bini ke apa ke, ini duk tanya macam-macam, akhir kalam. Boleh kata dia. Dia kata apa bang? Apa lam dia dah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dia kata apa? Nabi kata apa? La ni aku abang ke hang puasa 1 hari, hang buka 1 hari. Kerana itu adalah puasa yang paling baik, dia kata. Pasal puasa itu adalah puasa saudara aku Daud, dia kata. Maksud dia, Nabi duk puasa 1 hari buka, 1 hari puasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi sebut kepada Abdullah ibn Amr. Nabi kata, wahai Abdullah, fa inna li kulli abidin syirrah. Nabi kata sebenarnya amal ibadah ni, dia ada masa-masa kita semangat nak buat. Dan mengaji ada masa semangat nak buat. Baca Quran ada masa semangat. Semayang tengah malam ada masa semangat. Ni duk main semayang di surau ni ada masa semangat. Kan? Dan Nabi kata walikulli syirratin fatrah. Dan masa semangat itu ada juga masa bosan. Bosan ni maksud apa? Masa kita rasa tak, orang kata apa, tak mau. Kan? Tak ada hati kita nak buat. Kan? Kita nak pegang Quran pun, ya main semangat tu tuan-tuan, dia baca Quran ni sampai kira boleh lajak 1 hari 3 juz tu, kira besar tu. Kan? Tapi main rasa bosan betul-betul, kira tak pegang langsung Quran ni. Bukan kata 1 hari tak pegang, 3 tahun tak pegang. Maksudnya surau lah. Kita duk main surau apa semua kan. Main masa semangat tu, tunggu dah ustaz di pintu. Mana ustaz ni, balik main lah. Ayat tu, balik main lah. Apa selalu lambat tu, pasal dia awet. Kena tentang masa dia tak ada semangat. Dia dengar suara ustaz apa, dia tutup dengan bantai, duduk tidur di rumah. Tak ada semangat. Dan Nabi kata apa? Nabi kata fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah. Nabi kata yang kata tak ada semangat ni, yang kata bosan ni, jaga-jaga. Nabi kata ada orang yang walaupun dia bosan tapi dia buat lagi benda yang fardu. Tapi ada orang yang ketika mana dia bosan, hak fardu pun dia tinggal. Jaga elok. Pasal apa? Dia mula daripada semangat tadi ni. Duk semangat, dia boleh tinggal. Takut, Nabi kata takut dia tinggal tu. Kalau dia tinggal hak sunat tak apa, dia buat hak fardu ni. Takut dengar hak fardu pun dia tinggal. Oh tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam kita hari ni lah tuan-tuan. Macam kita hari ni puasa 6 baru ni. Kan? Berapa ramai orang? Saya tak suruh tuan-tuan kat tangan pun. Berapa ramai di kalangan kita yang habis puasa 6? Di kalangan waktu tu orang dah mula tinggal puasa, kita duk puasa seorang-seorang. Kan? Bini pun kata saya dah puasa awal dah abang ni. Tak apalah abang nak puasa, abang puasa lepas ni. Abang mangkit sendiri kan. Berapa banyak? Berapa di kalangan kita yang puasa 6 tak mangkit esok pun dah? Berapa ramai di kalangan kita yang baca Quran seorang-seorang? Dulu waktu Ramadan dia baca beramai-ramai. Tu yang kita semangat tu, mula nak hilang tu. Berapa ramai di kalangan kita yang bangun qiyamul lail tiap-tiap malam?
Ramadan dia boleh buat, tapi bila habis bulan Ramadan tak boleh buat. Pasal apa? Pasal bini pun tak bangkit macam dia. Tak. Jadi benda tu main waktu semangat. Lah ni macam mana? Sama tak kita macam bulan Ramadan? Allah, yang tu kita nak kena tanya. Muslimin dan muslimat. Dan Nabi kata lagi, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang ketika mana dia bosan, dia tak buat benda sunat ni, dia buat benda fardu, sesungguhnya dia masih lagi berada di dalam hidayah Allah. Tuan-tuan. Walaupun dia tak buat benda sunat ni, tapi hak fardu dia buat, dia masih lagi dalam hidayah Allah. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Dan barang siapa yang dia tak buat amalan fardu, hak wajib dia terus tak buat, Nabi kata itulah halak, dialah orang yang celaka. Nabi kata. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis ni saja saya baca kepada tuan-tuan pasal apa? Kita nak ambil macam mana cara rahmat lembutnya Nabi dia tegur Abdullah ibnu Amr. Pasal apa tuan-tuan? Pasal amal ibadah ni kadang-kadang orang keras kepala. Hak benda lain ni depa boleh tinggal, tapi dalam amal ibadah ni dia tengah duk semangat buat, tiba-tiba kita duk pergi condemn dia. Kita kata jangan dia buat semangat sangat. Tuan-tuan, dia boleh buat lebih daripada tu. Jaga elok. Kita habaq kat dia ni. Subuh ni, mai pukul 5 lah. Kata, Tok Siap pun mai pukul dekat pukul 6. Dia dengar macam tu, tuan-tuan. Dia mai pukul 3. Tuan, jaga elok. Jadi, Nabi, dia lembut benda tu. Jadi, kawan ni pun boleh terima. Dan Nabi pun boleh menyampaikan yang kata kalam dia yang rahmah, yang mempunyai kasih sayang itu. Baik, mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Baik, kita buka kitab Tafsir Nurul Ihsan.